Bayangkan sebuah piramid yang lebih besar daripada piramid Giza, tetapi satu dunia pun tidak mengetahui tentang piramid tersebut. Persoalannya, mengapa kerajaan China cuba menyembunyikan struktur piramid ini? Pada tahun 1945, seorang juruterbang Amerika Syarikat telah melaporkan bahawa dia telah menemui sebuah struktur piramid gergasi di wilayah Xi'an di China. Tinggi piramid tersebut adalah lebih kurang 300 meter. Tapi bila dia cuba kembali ke tempat tersebut, tidak ada satu orang pun yang mahu bercakap tentang piramid itu. Piramid-piramid ini terletak di kawasan yang mempunyai larangan yang ketat. Dilitupi oleh pelbagai tumbuh-tumbuhan dan juga ladang-ladang yang dikuasai oleh pihak berkuasa. Soalannya, kenapa kerajaan China cuba menyembunyikan perkara ini? Persoalannya, kenapa kerajaan tidak membenarkan penyelidikan terbuka terhadap perkara ini? Apa yang cuba mereka sembunyikan? Ada teori yang mengatakan bahawa piramid di China ini adalah sebahagian daripada sistem global zaman purba yang dibina oleh tamadun yang menguasai dunia satu ketika dahulu. Yang menjadi hairan, kenapa kerajaan China sahaja yang menyembunyikan struktur ini, sedangkan negara lain yang mempunyai piramid telah mempamerkan piramid mereka ke seantero dunia. Jika benar wujudnya struktur piramid di China yang lebih besar daripada piramid Giza, jadi apa yang cuba disembunyikan oleh kerajaan China? Komen teori di bawah dan follow untuk lebih banyak misteri.